Hamburg makan dengan nasi, uniknya. Eksklusif di Bakar Thai Bowl, My Town KL. Yang menu popularnya beef hamburg. Ini adalah restoran Thai fusion yang pertama seumpamanya di Malaysia menawarkan hidangan hamburg rice ball. Untuk pilihan hamburg ada 3 preset, original tom yum dan juga pet krapau. Isi daging tebal dan berjus, severe sedap, terutama yang preset tom yum dan juga pet krapau. Haruman smoke di hamburg itu juga menambahkan lagi kenikmatan. Menu BBQ meat rice ball juga antara yang korang kena cuba. Datang dalam satu set ada telur, korang boleh pilih jenis masakan yang macam mana, sup, sayur-sayuran dan 3 jenis sos termasuklah Thai sauce, dan korang kena cuba special sauce dekat sini. Untuk set BBQ meat rice ball ini ada 3 pilihan jenis protein, iaitu daging, kambing dan juga ayam. Set ini ada 2 jenis pilihan, sama ada set yang kecil ataupun yang besar. Nak lebih kick, korang boleh add on tom yum seafood. Ada juga pandan chicken. Yang ini memang sedap, crispy morning glory. Dan yang ini crispy chicken skin. Berbagai jenis minuman Thai dan juga dessert. Ada pulut mangga, ais krim kelapa dan juga red ruby. Semuanya sedap. Hidangan disediakan di dalam dapur yang terbuka. Kita boleh lihat kebersihannya memang cemerlang. So nak try Thai cuisine, jangan lupa untuk datang ke Bakar Thai Bowl, My Town KL. Okay?